Roti kudasan eh? Ya, betul bang. Kosan ada, Baghdad ada, samalah tu. Roti apa yang ada bang? Dia ada biasa ayam ataupun daging, yang cheese, campur, special. Okay, bagi campur 2, special 2. Campur 2, special 2. Alright. Sekejap Ini daging kan? Ni Ini daging. daging cincang kan? Daging, bukan daging cincang, daging kisar. Oh, daging kisar, okay. Ni pun ayam. Tengok ni campur ayamnya. Ni campur ayam, ni campur ni, inti campur. Muai. Kalau campur ni memang muai lah sebenarnya. Jadi kalau ikutkan yang ada cheese ni, kita pakai roti burger. Tapi sebabkan roti burger ni belum ada stok, kita pakai roti ni, tapi macam ni lah kita susun untuk cheese. Tapi kalau dulu memang kalau ada cheese pun saya buat macam ni juga. Sama juga. Masa ada cheese tapi tak pakai roti burger, sama juga susun. Kaedah dia macam ni. Goreng ni sekejap je. Sekejap je bang. Dia janji minyak panas. Ada sebab kuali ni jadi gelap macam ni. Walaupun baru pakai. Tak ada masak pun tetap api nyala panas. Oh, nak tunggu tak payah tunggu dia panas balik kan? Kalau kita kan nanti masa customer datang order baru kita nak panaskan, customer dah tunggu apa semua kan. So kita ada sebab kuali ni jadi hitam macam ini. Bukannya tak basuh. So, kenapa letak atas ni? So, kita keringkan minyak. Lepas tu Boleh maintain panas. Kita bagi dia panas. Kalau kita letak dekat bawah, boleh popiah kan. Kita popiah dengan roti. Kalau dah letak bawah, lepas pada kuali tak sampai 10 minit dia dah lemau. Jadi sebab kita letak kat atas ni. Jadi dia sentiasa panas. Ya. Sini saya buka insyaAllah hari Isnin sampai Jumaat. Okey. Dalam pukul 2, 2.30 gitulah sampai ke petang 6 lebih tutup. Baik bang. Okey. Alright. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Saya jual bang. Salam. Jadi